Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kami daripada bahagian pendidikan Islam akan membincangkan program yang terdekat yang akan diadakan, yang akan dianjurkan oleh sektor pembangunan program adab dan nilai bahagian pendidikan Islam Kementerian Pendidikan. Jadi pertama sekali kita kenalkan bersama kita pada hari ini iaitu Ketua Penolong Pengarah Unit Kerohanian dan Kepimpinan Islam Sektor Pembangunan Program Adab dan Nilai Bahagian Pendidikan Islam iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zamri bin Basir. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Sama apa khabar? Alhamdulillah sihat. Jadi pada hari ini kita nak membincangkan Ustaz berkaitan program yang terdekat inilah iaitu Karnival Fitrah Murid Orang Asli atau nama ringkasnya KAFWA, dan juga program Kem Dai Pena Muda ataupun ringkasnya disebut KDPM, Peringkat Kebangsaan. Jadi boleh Ustaz jelaskan apa yang dinamakan secara ringkas apa itu KAFWA dan juga apa itu KDPM? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad selaku moderator dalam podcast Bahagian Pendidikan Islam pada kali ini, dan alhamdulillah syukur kepada Allah SWT. Bahagian Pendidikan Islam di sektor pembangunan program adab dan nilai dalam masa terdekat ini ataupun di hujung minggu ini kita akan mengadakan dua program terbesar seperti yang disebutkan oleh Ustaz Ahmad tadi, Karnival Fitrah Murid Orang Asli ataupun ringkasnya KAFWA, dan juga Kem Dai Pena Muda ataupun KDPM. Untuk makluman tuan-tuan dan puan berkaitan dengan Karnival Fitrah Orang Asli ataupun KAFWA ini adalah satu program ataupun satu platform khusus yang dianjurkan oleh bahagian pendidikan Islam bagi mencungkil, membina dan juga mempamerkan bakat serta untuk mencungkil potensi anak-anak kita murid orang asli. Yang selama ini mereka mungkin ada potensi tapi dalam kalangan mereka saja, tapi kita bawa keluar di peringkat kebangsaan yang menghimpunkan 9 buah negeri untuk mereka mencungkil bakat dan juga melihat potensi kebolehan anak-anak orang asli kita ini. Manakala Kem Dai Pena Muda pula adalah satu program satu persatu intensif yang memfokuskan kepada untuk melahirkan generasi muda yang mahir dalam penulisan dakwah. Yang selama ini dan sekarang ini pun dalam keadaan sekarang ini dakwah secara penulisan, dakwah secara digital amatlah dituntut. Untuk kita sama-sama anak-anak kita ni pada awal lagi kita dedahkan supaya mereka inilah yang akan mewarnai dakwah di negara kita satu ketika nanti dalam bidang penulisan. Itu di antara dasar. Jadi mengapa kedua-dua program ini diwujudkan oleh Kementerian Pendidikan Ustaz? Okey, itu soalan yang boleh cantik. Berdasarkan rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 yang baru dilancarkan dan juga merupakan satu task Kementerian Pendidikan di mana saja kita sebut pasal RPM, iaitu untuk meningkatkan ekuiti pendidikan anak-anak kita, terutama sekali orang asli. Yang orang asli ini supaya dia tidak ketinggalan dan juga mendapat peluang yang sama rata. Bagaimana anak-anak di arus perdana, mereka juga di aliran murid orang asli ni walaupun berada di kawasan yang jauh, tetapi mereka tidak tinggal dengan ekuiti pendidikan kita. Dan maknanya di harus perdana dapat, di aliran mereka murid orang asli pun dapat. Manakala dalam keperluan dakwah moden sekarang ini, kita menyadari bahawa penulisan adalah merupakan satu senjata untuk kita menyebarkan dakwah, untuk menjadikan anak-anak kita sebagai content creator ataupun seorang yang boleh bercakap ataupun cara menulis dalam bidang dakwah, bagi untuk kita memperluaskan dakwah khususnya dalam kandungan dakwah yang sihat, beradab dan juga sebagai dai untuk meneruskan dakwah seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam terdahulu. Alhamdulillah. Jadi untuk selari dengan RPM lah, RPM di insya-Allah 7. Jadi apakah objektif utama untuk kedua-dua program ini dalam membangunkan potensi murid? Kita ada beberapa objektif yang kita gariskan dalam program kita Karnival Fitrah Murid Orang Asli ini dan juga Kem Dai Pena Muda. Di antaranya adalah untuk membangunkan potensi menyeluruh anak-anak kita selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan kita, ataupun dalam RPM kita sendiri untuk melahirkan insan sejahtera, untuk membina keyakinan, membina kemahiran dan juga daya cipta mereka. Dan juga di antaranya yang keduanya adalah untuk membina keyakinan diri mereka. Kalau dalam Kem Fitrah Murid Orang Asli ni kita ada 5 acara, iaitu nasyid, dai cilik, tilawah,
hafazan, azan dan iqamah. Manakala dalam kem da'i pena muda pula kita ada pelbagai penulisan dalam bahasa Arabnya, bahasa Inggerisnya, tulisan Jawinya dan juga pastinya dalam bahasa Melayu. Ini untuk membina keyakinan anak-anak kita supaya boleh mendepani cabaran apa jua yang ada di hadapan kita. Itu di antara objektifnya Ustaz dalam kedua program kita pada kali ini. So, kita khususkan tentang kafwah Ustaz. Ya, okey. Jadi kenapa 5 acara tadi dipilih, iaitu tilawah, hafazan, nasyid, da'i cilik dan azan dan iqamah tadi. Okey. Apa dipilih? Seperti mana arus perdana, kita ada mahrajan Al-Quran, nasyid, khat sekolah yang baru ni kita telah laksanakan. Alhamdulillah selesai. Manakala di peringkat kepada murid orang asli ni, kita juga melibatkan anak-anak murid kita dalam bidang tilawah Al-Quran. Namun begitu, mereka mempunyai surah-surah pilihan yang kita berikan kepada mereka daripada awal lagi untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran. Hafazan, ayat-ayat yang pendek dan sebagainya. Ini memudahkan. Kemudian azan dan iqamah satu syiar. Bagaimana anak-anak kita ni, walaupun mereka di rumah mereka, di kawasan mereka, perkampungan orang sendiri, mereka boleh azan dan iqamah dengan baik. Manakala da'i cilik ni untuk melahirkan potensi murid berkeyakinan untuk bercakap. Menceritakan kisah-kisah Al-Quran, menceritakan sebab kita akan mari fokusnya tuan. Fokus bab akidah, ibadah dan juga bab dakwah kita sendiri. Dan akhir sekali nasyid, pastinya kita berdakwah melalui lagu. Ini yang paling hebat dan ini yang paling utama menjadi tumpuan kita. Anak-anak kita di murid orang asli kita ni akan menyanyikan lagu-lagu yang dicipta ataupun yang dibuat sendiri oleh guru-guru kita untuk mereka nyanyikan sebagai satu konten dakwah dalam kalangan murid orang asli ni kita. Okey. Jadi macam mana pertandingan-pertandingan yang kita sebutkan tadi boleh membentuk jati diri dan syahsiah murid orang asli ni? Pastinya dalam kita membuat sesuatu ada objektif dan juga ada matlamat. Ya. Jadi kita dalam pembentukan sasiah murid orang asli ataupun pembentukan sasiah murid ini, dalam apa jua keadaan, kita akan menjadikan untuk membina anak-anak kita sebagai sifat sabar. Ya. Bayangkan anak-anak orang asli ni sama kan, berada, kalau contoh kita ambil di Gua Musang di Kelantan, mereka akan keluar sebab kita akan buat nanti di satu kawasan yang di kawasan Kota Baru program tersebut dengan penuh kesabaran, nak sampai tak sampai, sabar jauh kan. Kemudian disiplin, pastinya ya, adanya disiplin, keyakinan dirinya, mereka akan mempamerkan persembahan yang terbaik, yakin pada diri sendiri. Mereka tahu bahawa inilah kemahiran yang perlu ada pada mereka. Dan istiqamah, maknanya bukan saja anak-anak kita ni bertanding azan dan iqamah tu contohnya, tapi dia boleh azan juga di rumah, boleh azan juga di sekolah, boleh bercakap berkaitan dengan sirah Rasulullah dan juga boleh mengaji ataupun kita dalam bab tilawah Al-Quran. Ini di antaranya. Jadi mereka ini juga akan membawa apa yang mereka dapat itu ke komuniti ataupun masyarakat mereka bagi sebaran dakwah itu sendiri. Di antaranya lah. Tak sabar nak tengok macam mana InsyaAllah asli kita jemput ramai-ramai untuk hadir di Kota Baru Kelantan. Jadi apa keistimewaan murid orang asli ni yang sering menjadi inspirasi dalam pertandingan ini? Kalau Ustaz perasan 3 tahun yang lepas, Amir Sisi yang kita lahirkan penyanyi daripada satu program anak-anak kita kan dalam Astro. Sekarang ni penyanyi yang hebat, hasilnya daripada program Kafwah, Karnival Fitrah Orang Asli dalam menasyid. Talented ataupun satu kebolehan daripada anak-anak kita ni kita nak tunjukkan. Ada yang boleh bertilawah dan bertaranum dengan baik, kita tunjukkan dalam pertandingan tilawah kita. Ada yang boleh menghafaz dengan baik surah-surah yang tertentu, kita tunjukkan dalam hafazan. Ada yang boleh bercakap berkaitan dengan ketuhanan, ibadah, berfokus sirah Rasulullah dan juga ayat-ayat Al-Quran dari ayu Allah itu yang boleh dia perkatakan, yang boleh diceritakan dalam program da'i cilik. Dan bab nasyid pastinya satu dakwah dalam bentuk lagu, dalam bentuk hiburan, tetapi penuh dengan inspirasi dan penghayatan. Satu mesej dakwah kepada masyarakat. Jadi kalau ada pertandingan ni biasa peserta akan mengejarkan kemenangan. Jadi selain daripada kemenangan, apa lagi yang perlu jadi tekankan, nilai murni yang perlu ditekankan dalam pertandingan ni?
Betul Ustaz. Semestinya kalau bertanding tu nak menang. Nak menang. Tak ada orang nak bertanding kalah kan? Nak menang. Tapi dalam pada kemenangan itu kita akan bentuk beberapa perkara di sebaliknya. Menang pastinya ukhuwah bertaut. Ya, silaturahim bertaut. Sebab daripada negeri ni 9, daripada Kelantan, daripada Johor, kita ada 9 buah negeri. 9 negeri ini yang ada sekolah asli yang kita pertandingkan di seluruh Malaysia ni. Ya, ada 9 negeri kita kumpulkan dan pastinya ukhuwah. Ada daripada ni 9, daripada Pahang, daripada Johor, daripada Kedah, daripada Terengganu. Selangor pun ada. Selangor pun ada. Jadi Melaka pun ada. Mereka inilah yang akan berukhuwah, bersilaturahim, kenal di antara satu sama lain walaupun lain suku kaumnya, tapi dengan adanya program ini ukhuwah ataupun persaudaraan. Selain itu hormat menghormati, pastinya ya, respect each other kata orang putih tu kan. Tapi kita kata maknanya hormat menghormati, datang daripada negeri lain ataupun datang ke negeri dia hormat, dan begitu juga kita terapkan pelbagai lagi berkaitan dengan keyakinan diri anak-anak kita dalam menghadapi apa juga situasi, termasuklah dalam mencari kemenangan dalam program ataupun pertandingan yang mereka ikuti. Jadi macam mana peranan guru dan ibu bapa ni dalam mencongkil bakat murid anak asli ni? Ini memang kita kadang-kadang kita rasa kata selutlah dengan guru-guru kita yang mengajar di kawasan orang asli. Untuk mencukil bakat ni bukan mudah. Ya. Dan namun begitu kita juga mengharapkan ibu bapa. Saya ambil contoh tadi di MCC tadi. Ibu dan ayahnya sendiri yang datang. Ataupun ibu dan ayah sendiri sama ikut ni pergi lihat pertandingan anaknya dan mencapai menjadi seorang yang berjaya. Sampai sekarang menjadi seorang yang hebat. Jadi guru mencari bakat-bakat anak-anak kita melalui pastinya dalam PDP yang tidak lari daripada kita punya sukatan pembelajaran ataupun DSKP ataupun akan datang ni kurikulum Kod 2027. Semuanya bersandarkan daripada kurikulum kita yang ada. Ya, kita ada tilawah, kita ada hafazan, kita ada sirah Nabi, kita ada akhlak, adab dan sebagainya. Semua itu kita kaitkan. Di situlah guru mencukil bakat anak-anak kita, melihat bagaimana boleh tak anak ni ada talentnya, ada bakatnya untuk mengaji, ada bakatnya untuk bercerita dan sebagainya. Dan ibu bapa pastinya memberikan sokongan yang moral yang pasti hebat. Ya, malah ada ibu bapa yang sanggup juga ya sama-sama untuk melihat anak-anak mereka bertanding di peringkat negeri sampai juga kebangsaan. Murid yang masuk hafazan ni mungkin kita ada harapan kan. Apakah harapan Kementerian Pendidikan pada kesinambungan bahagian kafuan ni pada masa hadapan? Pastinya harapan itu dalam setiap pertandingan, setiap perkara kita kena ada. Dan kita kena pergi ke vision kita, visi kita yang jauh. Di antaranya, kalau kita nak anak-anak ini, saya ambil contoh saya sebut tadi, anak-anak ini balik bertanding, tapi balik ke komuniti mereka, dia inilah sebagai da'inya, sebagai kata idolanya, sebagai penyebarnya. Ya, kalau dia boleh azan dan iqamah dengan cantik, azan dengan baik, seperti mana yang kita dengar dalam azan tu Syekh Malik Al-Makkah tu kan, yang selalu dalam azan tu itu jadi idola orang. Tapi anak-anak ni bila balik, bila dia azan dengan azan yang dengan suara yang merdayu, yang merdu, dia inilah kita harapkan. Kemudian sebagai anak yang biasanya bercakap ataupun dalam da'i cilik tadi, dia boleh berkomunikasi dengan baik tak? Pastinya akan datang dia tok batin. Kan? Macam kita ketua kampung kan, ada tok batin yang boleh bercakap dengan baik, berkomunikasi dengan baik, dengan adabnya yang kita bentuk. Inilah yang kita nakkan kesinambungannya. Maka lahirlah daripada program kita ini akan lahir di penempatan orang asli ini sendiri, khususnya masyarakat mereka untuk memimpin mereka, apatah lagi sebagai seorang da'i pendakwah dalam masyarakat mereka. Beralih pula program yang kedua yang akan dilaksanakan oleh Bahagian Pendidikan Islam, iaitu Kem Da'i Pena Muda. Kalau biasa kita dengar sekolah-sekolah yang lain melaksanakan ataupun Kementerian Pendidikan juga melaksanakan penulisan, tapi apa keunikan Kem Da'i Pena Muda ni yang dilaksanakan oleh Bahagian Pendidikan Islam? Alhamdulillah, kita setahun demi setahun kita mengarak langkah dalam untuk memperkembangkan karya kreatif dalam bidang dakwah. Dengan itu kita mengadakan Kem Da'i Pena Muda. Di antaranya adalah untuk anak-anak kita yang belajar akademik, tapi kita sebarkan melalui elemen sastra, elemen seni kreatif, dan yang paling pentingnya penulisan mereka itu ada elemen dakwah.
kan. Apabila kita baca, walaupun baca dalam bentuk fizikal ataupun digitalized sekarang ni, digital yang kita buat, tapi elemen yang ada dalam tu adalah membentuk dakwah ataupun membentuk menyeru kesemuanya. Yang membaca, yang mendengar, yang mengikuti dan yang mengarang sendiri ke arah kebaikan pastinya. Dan elemen inilah yang kita nak bawa supaya dapat menyelesaikan sedikit sebanyak isu-isu masyarakat kepada kini. Contoh sekarang ini dalam masalah sosial. Mungkin di segi penulisan anak-anak kita ni, ya, boleh membawakan idea yang menarik. Bayangkan Ustaz, kita kumpulkan seluruh Malaysia, kan? Dan kita akan hasilkan buku mereka. Dalam karya mereka itu mungkin ada satu idea yang kita pun tak terfikir sebagai guru. Kita pun tak terfikir sebagai pengurusan, kan? Tapi idea anak-anak kita ada untuk menyelesaikan sedikit sebanyak isu-isu yang ada pada ketika ini, insya-Allah. Ini yang kita harapkan. Jadi saya dengar KDPM ni, Kem Dai Pena Muda ni dibuat dalam bentuk penulisan dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab dan juga penulisan Jawi. Kenapa ni 4 elemen kategori ini diberikan penekanan? Dakwah adalah satu yang global. Kan? Dia merangkumi semua. Maknanya dakwah bukan saja untuk orang Melayu. Orang Melayu bahasa Melayu. Tapi mungkin orang yang berbahasa Inggeris ni, ya, ataupun orang Inggeris ni sendiri, mungkin dengan adanya tulisan bahasa Inggeris yang anak-anak kita buat ni, yang dibaca di seluruh dunia, kita sebarkan melalui program kita, Facebook ada, TikTok ada, kemudian kita secara digitalized ni pun kita ada, dibaca oleh orang yang faham bahasa Inggeris. Ya? Mungkin tak faham bahasa Melayu tapi faham bahasa Inggeris. Dan juga bagaimana kita nak adakan satu tulisan dalam bahasa Arab. Ya. Mungkin orang-orang Arab ni akan, ini anak orang Melayu boleh menulis dalam bahasa Arab dengan cukup baik. Maknanya dalam konten yang dibuat oleh anak-anak kita ini adalah untuk memastikan mesej Islam yang sebenar. Kemudian dalam Jawi, kita disebut baru ni, Jawi ni adalah satu cabaran daripada pengurusan tertinggi bagi pendidikan Islam. Ya. Mencabar selain daripada kita guna bahasa Melayu, bahasa Arab, bagaimana penulisan Jawi untuk memartabatkan Jawi kita. Bersama dengan Dewan Bahasa Pustaka yang banyak cerita, banyak memartabatkan Jawi, kita pun sama. Dari bahagian pendidikan Islam ini kita menyahut cabaran tersebut dan insya-Allah tahun ini kita akan keluarkan lagi versi Jawi dalam penulisan Dai Pena Muda kita yang akan mengangkat martabat penulisan Jawi kita. Jadi dalam era media sosial hari ini kan, bagaimana penulisan dakwah yang dicadangkan dalam Kem Dai Pena Muda ini boleh menjadi satu medium untuk sebarkan Islam secara berhikmah. Dalam era medsos sekarang ini, medsos media sosial. Ya, selalu Ustaz Fauzi sebutkan kita medsos kan. Ini di antara orang yang hebat dalam bahagian pendidikan Islam ni. Dalam media sosial, dia pun pegawai, ada KPP perhubungan dan perhubungan dan juga profesionalisme yang banyak membantu kita, Ustaz. Ya, saya pun memang terkesan banyak benda yang saya belajar. Dalam kita nak menyebarkan mesej ni dalam media sosial, kalau kita nak panjang-panjang orang tak baca, Ustaz. Betul. Sebab itu media kreatif kita dalam penulisan Dai Pena Muda ini kita tak buat panjang. Kan? Kita tidak menulis satu buku, tapi dalam satu buku tu kita ada 300 penulis. Itu yang hebatnya. Satu buku 300 penulis, bukannya satu buku yang tebal 300 muka surat contohnya kan. Satu penulis tak. Dalam tu ada 300 penulis anak-anak kita. 320, ada satu buku 124 kan. Ada yang bahasa Arab, ada bahasa Inggeris, Jawi tadi. Dan mereka ini menulis untuk kita menerangkan kepada orang ramai, kepada masyarakat beberapa pendekatan dakwah dalam menghadapi masalah-masalah yang ada. Ya. Terutamanya dalam cyberbully kan, dalam media sosial. Ada cyberbully dari segi penulisan, tapi ini di counter back ataupun anak-anak kita menulis kaedahnya bagaimana kita nak mengatasi perkara-perkara ini bagi membolehkan masyarakat kita ni aman, harmoni dan sejahtera. Jadi mesti ada punya ciri-ciri kalau sebagai penulis dalam bidang dakwah ni kan. Apakah ciri-ciri yang kita katakan menjadikan penulisan dakwah itu benar-benar memberi impak kepada pembaca? Menulis daripada hati. Itu pastinya.
kita menulis memang kalau kita nak tulis apa-apa pun dalam mesej pun, sebab itu Nabi sebut innamal a'malu binniyat, setiap perbuatan kita dengan nak tulis dengan niat kan. Betul. Jadi datang daripada hati. Bila menulis daripada hati, tu orang kata dari mata sampai ke hati, daripada hati sampai ke mata semua tu kan. Itu datangnya cinta tu kan. Datang daripada hati, maka datangnya cinta untuk kita menulis untuk mengajak ke arah kebaikan. Kita tak menulis ke arah perkara yang buruk. Jadi dai kita ni, para duat kita ni, para dai kita ni, mereka menulis adalah untuk mengajak kebaikan. Jadi kriterianya mestilah seorang anak kita yang satu yang rajin membaca dan berilmu pengetahuan, dan juga mereka ini faham ataupun fasih ataupun mencari fakta yang sahih dalam Al-Quran dan juga hadis. Maknanya mereka tulis ini semua yang sahih. Okay. Ya, kemudian penyemak kita pun dalam kalangan guru-guru kita yang menyemak di apa penulisan mereka ini juga seorang yang pakar. Ya, bukannya orang sebarang kita ambil daripada Dewan Bahasa Pustaka. Kita pamit para asatiza yang masing-masing ada kelulusan untuk menjadikan bahawa apa yang ditulis oleh anak-anak kita dan dibaca oleh orang lain adalah satu yang betul, tepat dan sahih untuk menjadikan dia sebagai satu medium penyampai dakwah kepada masyarakat kita, Ustaz. Jadi nampaknya guru-guru kita akan memainkan peranan dalam membimbing anak-anak kita. Tapi Ustaz, kalau ada pelajar-pelajar kita, dia berminat nak jadi penulis tu, tapi dia kurang berbakat lah. Macam mana pandangan Ustaz? Minat jadi penulis dan kurang berbakat. Sebenarnya setiap murid ada bakat. Ada bakat. Ada bakat tersendiri. Cuma tidak ditunjukkan ataupun kurang keyakinan. Sebab itu dalam kalau kita tengok dalam kem Dai Pena Muda ini yang kita kaitkan dengan rancangan pendidikan Malaysia dengan jadikan insan sejahtera, dia ada kemahiran. Kena keyakinan diri. Keyakinan diri dia perlu ada. Sebab itu kita nak terapkan pada anak-anak kita dalam program dalam PM kita ni, kita terapkan keyakinan diri. Dalam kurikulum kita pun sama. Dalam pertandingan kita ni mesti ada keyakinan diri. Yakin diri, dia akan boleh. Maknanya kalau dia tidak rasa, dia rasa dia boleh menulis, tapi macam mana nak menulis yang terbaik, perlu ada bimbingan. Perlu ada bimbingan, perlu ada diskusi ataupun bertanya dan sebagainya, dan ini akan menghasilkan anak yang pintar menulis dan yakin untuk mereka berdakwah. Tapi yang paling pentingnya, Ustaz, dalam kem Dai Pena Muda kita ni, kita menulis untuk dakwah. Selagi di pun tema tu, Ustaz, selagi pena melakar, selagi itu dakwah semakin mekar. Tengok. Saat pena melakar, dakwah semakin mekar. Maknanya selagi menulis, selagi itulah mekarnya dakwah kita, khususnya di negara kita ini. Okey Ustaz, kalau diberi peluang Ustaz menyampaikan mesej kepada pelajar-pelajar di seluruh Malaysia, apakah harapan Ustaz lah terhadap generasi yang lahir daripada Kafwa dan KDPM ni? Harapan kami khususnya daripada peserta kem Dai Pena Muda dan juga Karnival Putra Murid Orang Asli, yang pastinya kita nak menjadikan inilah satu platform, satu pentas untuk mereka melahirkan bakat, untuk mereka rasa yakin diri, untuk mereka berdakwah dalam apa jua bentuk. Dalam bentuk nasyidnya tadi, atau dengan bentuk lagu, dengan bentuk penulisannya, tulisan bahasa Arab, bahasa Inggeris, dalam Jawi. Kalau dulu-dulu orang kampung tengok Jawi ni rasa seronok. Ustaz kan? Kita tu ada tulisan Melayu. Ustaz sempat baca tak? Sempat baca. Tapi tulisan Melayu. Tulisan ada semua Jawi kan? Tapi setiap hari Jumaat. Hari Jumaat tulisan Melayu. Maknanya apabila ada penulisan Jawi ni, semua lapisan masyarakat boleh baca. Malah yang ada tak pandai bahasa Melayu ada juga kan. Dia tak pandai bahasa Inggeris. Kita ada bahasa Inggeris. Tak pandai bahasa Inggeris, ada bahasa Arab. Semuanya kita buat ini banyak mediumnya untuk anak-anak kita mulakan sesi dakwah ke seluruh masyarakat di seluruh negara kita ni, Ustaz. Dan sebagai apakah harapan Ustaz lah sebagai penutup ni kan, harapan Ustaz kepada ibu bapa, guru-guru dan masyarakat untuk terus menyokong program pembangunan adab dan nilai serta dakwah ni dalam kalangan murid kita? Pastinya harapan kita cukup tinggi, khususnya kepada ibu bapa. Dan kalau di sekolah PIBG tu, Persatuan Ibu Bapa dan Guru, sebagai pendokong, penyokong dan juga sebagai satu alternatif
ataupun satu bentuk untuk kita menjadi sandaran dalam kita melaksanakan program-program kita. Jadi sokongan ibu bapa, sokongan masyarakat, malah kita tuntut juga sokongan dari dalam kalangan daripada cerdik pandai, ya. Yang mana dalam peringkat universiti dan sebagainya, kita mohon sokongan mereka juga supaya program yang kita adakan ini, ya, kita adakan ini khususnya anak-anak murid orang asli tadi, ya, bagaimana kita nak kembalikan mereka yakin dan ikuti pendidikan sama rata, ya, walaupun dia berada di jauh di pedalaman, tapi pendidikan sama rata, ya, apa yang kita dapat di bandar begitu juga mereka dapat di luar bandar sana. Manakala dalam bidang penulisan juga kita nak supaya anak-anak kita lebih jauh, ya. Malah bukan saja di peringkat negara kita, antara bangsa kita akan tembusi pasaran mereka. Sebab kita ada bahasa Inggeris, kita ada bahasa Arab. Dua bahasa ini yang boleh membawa kita ke peringkat antarabangsa. Dan siapa-siapa saja boleh baca dan boleh jadikan ia sebagai satu medium dakwah daripada anak-anak pelajar kita, Kementerian Pendidikan. Satu soalan yang akhir lah saya nak tanya Ustaz, bagaimana daripada program Kafwa dan juga KDPM ni mampu melahirkan pemimpin pada masa hadapan? Okey, Ustaz, dalam bab saya ambil dari Pena Muda dulu. Untuk menjadi pemimpin masa depan, sebelum masuk dari Pena, pastinya apabila dia menulis mesti ada pembacaan. Membaca jambatan ilmu. Ya. Maknanya perlu baca, walau macam mana keadaan sekalipun perlu baca sebagai ilmu. Sebelum kita curahkan kepada dalam bentuk penulisan ataupun dalam bentuk media sosial sekarang ini, untuk menjadi seorang content creator atau menjadi seorang yang boleh menjadikan dia pendakwah dalam era globalisasi yang penuh dengan cabaran ini, menggunakan media sosial yang ada, TikTok, Facebook, apa lagi X, apa lagi Ustaz, Twitter. Semua ada. Semua medium ni kita gunakan. Dan jangan lupa penulisan juga adalah amat penting. Sekali pena kita melakar dan dakwah kita terus mekar. Dalam bidang Kafwa pula ataupun Carnival Fitrah Murid Orang Asli kita ni, bagaimana kita nak membentuk keyakinan diri anak-anak kita daripada golongan orang asli yang kita rasa selama ni kita tengok mungkin tak, dia macam terpinggir dan sebagainya, tapi dengan program ini Ustaz, tengok anak-anak kita beraksi dengan hebat. Boleh bernyanyi dengan dakwahnya, dengan mesej yang hebat. Boleh bercakap dalam Dai Pena Muda. Boleh bertilawah. Malah berteranum sekali. Maknanya ada bakat mereka yang kita boleh cungkilkan. Tapi yang pastinya, guru-guru kita di bawah dan mak bapak berikan kerjasama yang hebat. Inilah pemimpin masa depan. Dan mereka lah yang akan mewarnai kepimpinan negara satu ketika nanti. InsyaAllah. Doakan mudah-mudahan kedua-dua program kita ini berjaya dengan cemerlang, insyaAllah. Okey, Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih banyak atas penjelasan tentang kedua-dua program, iaitu Kem Dai Pena Muda, Kem Dai Pena Muda dan juga Carnival Fitrah Murid Orang Asli. Yang mana Kem Dai Pena Muda akan berlangsung pada 10 hingga 12 Julai. Dan juga Kafwa Carnival Fitrah Murid Orang Asli berlangsung pada 27 hingga 29 Julai. InsyaAllah. InsyaAllah kita temui anak-anak murid kita, pelajar-pelajar yang akan menyertai program tersebut. InsyaAllah kita bertemu pada masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz, dan kita jumpa lagi. InsyaAllah.